Bagi pihak kerajaan negeri, saya ingin menzahirkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur dan semua yang terlibat yang telah menjadikan Kedah sebagai medan penyatuan persilatan. Dan syabas saya ucapkan kerana telah membuktikan bahawa silat masih relevan, masih hidup dan dihormati. Kerajaan negeri melihat silat bukan sekadar sebagai acara sukan, tetapi sebagai aset warisan, instrumen pembinaan belia dan pemangkin perpaduan komuniti. Program seperti ini sesungguhnya selari dengan aspirasi kerajaan dalam memartabatkan budaya, menggalakkan penglibatan belia secara sihat dan berdisiplin, serta menyokong pelancongan warisan dan kebudayaan negeri Kedah. InsyaAllah, kerajaan negeri akan terus memberi sokongan kepada usaha-usaha persilatan yang tersusun, berimpak dan berteraskan kepada nilai warisan seperti mana malam ini. Kepada para pesilat yang turun ke gelanggang, bertandinglah dengan semangat kesatria, menang dengan rendah hati, tewas dengan maruah. Ingatlah bahawa kejayaan sebenar dalam silat bukan hanya pada pingat dan piala, tetapi pada adab, disiplin dan jati diri yang dibentuk. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh rasa bangga merasmikan kejohanan silat tanding seni berkumpulan dan himpunan legasi Ismail Cik terbuka Kedah 2026. Semoga silat terus dipelihara, semoga warisan terus dijaga, semoga benar apa yang dikata, takkan Melayu hilang di dunia.